Reda Tuhan tu lebih besar daripada segala-galanya. Man wajadallah wajada kulla syai' wa man faqadallah faqada kulla syai'. Siapa dapat Allah Taala dia dapat segala-gala, siapa tak dapat Tuhan dia tak dapat segala-gala. Dapat bermula pada makrifah, maka ujung dia dapat mardatillah. Dia dapat reda Tuhan, semua Tuhan akan bagi dia. Jadi cari reda Tuhan. Sebab dia kata sini bukan kena akhirat, dunia dan akhirat. Bukan dia beribadat kena nak dunia, dapat pandangan orang pandang dia hebat, wah dia ni soleh, dia ni orang yang warak, dia orang yang alim. Bukan tu matlamat dia, bukan. Ya, dan juga di akhirat nak dapat syurga sana syurga tak ada. Habis tu syurga dalam hadis cerita. Sini kita kena faham dah. Bila ibadat dijanjikan dengan syurga yang berbagai-bagai nikmat, apa maksud? Maksud dia bila kita beribadat, Tuhan janjikan kurniaan besar. Bermakna apa? Bermakna dalam ibadat itu ada keredaan Tuhan. Bila dia reda, baru dia bagi. Kalau dia tak reda, dia bagi tak? Dia tak bagi. Cari reda Tuhan. Dan reda Tuhan duduk di mana? Dalam melaksanakan segala arahan dan perintah. Dapatlah reda dia. Kalau sebaliknya, dia tak dapat reda, dia dapat murka Allah Ta'ala wal-'ayazu billah.